Okay, ini contoh ya, macam mana kita nak faham tentang reaksi, ya, reaksi stem cell tadi. Stem cell ni dia macam doktor, macam spare part yang di apa? Di repair lah. Contoh ya. Kalau tulang kita patah, boleh cantum macam ni kan? Ini ialah kerja yang dilakukan oleh stem cell untuk repair. Begitu juga sel kita punya kulit terkoyak macam ni, luka. Tiba-tiba boleh cantum macam ni. Macam mana? Kenapa dia boleh cantum? Itu adalah aktiviti stem cell untuk repair. Tangan kita berkedut macam ni. Kalau nak kembali menjadi halus, itu juga dilakukan oleh stem cell. Dan di dalam tu ada mitokondria ya. Dan juga muka kita berkedut boleh jadi tegang balik. Itu pun aktiviti stem cell. Begitu juga dengan kita punya hati, boleh bersih dan sebagainya. Itu ialah aktiviti stem cell. Dan juga di dalam stem cell itu ada mitokondria. Kena banyaklah. So produk yang Biorich tawarkan ni tadi, 7 dalam 1 ni sebenarnya dah lengkap dah. Tak payah nak bayar, habiskan duit RM100,000. Okay, kita jimat RM99,480, hanya belanja RM520 saja. Satu tepukan gemuruh untuk Biorich. Luar biasa. Soalannya macam mana nak guna? Senang aja nak guna. Ini ada 2 cara. Cadangan 1, cadangan 2. Cadangan 1, korang balon aja. Okey. 5 produk tu. Okey, ni. Tomato, natto, Veracel, ni apa, goyang dan juga black garlic. 5 ni kau masuk dalam 1 cawan. Kalau tak cukup manis, kau boleh pakai spray dengan gula O-blocker. Tapi sebenarnya dah cukup dah 5 dalam 1, bancur dalam 1 liter atau 500 ml air macam ni. Untuk sedap 500 ml air lah. Lepas tu minum. Dah, senang aja. Yang kolesterol, waktu pagi ke, waktu malam ke nanti, minum. Ambil 3 skop ataupun 2 skop. Atau kau buat asing-asing. Ini waktu pagi 2. Waktu tengah hari 3. Malam kolesterol. So ikut suka ke orang lah ya. Yang penting fungsi dia tu ya, dia boleh, kelebihan dia tu boleh memperbanyakkan stem cell dan juga sel di dalamnya, dan juga mengayakan immune system, antibody dan antioksidan.